Allahu Akbar. Ayah, rendang dah siap. Jom kita makan. Ayah tak lapar. Kenapa ni ayah? Dari tadi muka masam je. Tengok ni. Is ada duit raya untuk ayah. Janganlah merajuk lagi. Ayah lagi berduit dari kau. Ayah, ni Is belikan jam tangan untuk ayah. Mesti ayah suka kan? Mahal jam tangan ni. Aku tak pakai jam. Aku tengok matahari kalau nak tentukan masa. Ayah, janganlah macam ni. Sampai hati buat ke anak tunggal ayah ni macam ni. Sampai hati juga kau nak gantikan kereta ayah dengan kereta yang baru. Kereta ni banyak jasa dekat ayah. Kereta ni juga yang tolong ayah cari duit kau sekolah dulu. Cari rezeki, susah payah. Kereta ni lah yang membentuk kehidupan ayah sekarang. Kenangan yang ayah ada dengan kereta ni tak boleh ditukar ganti. Saya cuma kesian ayah naik kereta lama. Enjin pun dah berbunyi kasar dah ni. Bunyi dia kasar sikit je. Bukan tak boleh jalan. Iyalah ayah. Iyalah. Tak sangka betul hilang bunyi kasar dekat enjin kereta ayah. Kita jaga kereta ni elok-elok je ayah. Ish, cringe-nya kau ni. Siapa pula yang datang beraya ni? Cantiknya kereta dia. Ayah, kereta ni Is beli khas untuk ayah. Pada mulanya, Is nak jual kereta ayah ni untuk beli yang baru. Tapi bila fikir balik, tak payahlah. Lah, kau tak beritahu kereta Mitsubishi X-Force? Kalau yang ni tak apalah kalau nak jual kereta ayah. Kereta Lancer lama, boleh buat apa je. Dahlah kecil, sempit pula tu. Kalau X-Force, mantap juga Is. Iyalah ayah. Iyalah.